Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanya beberapa soalan kepada awak. Apa pengalaman terbaik yang awak dapat daripada camp ni? Waalaikumsalam. Pengalaman yang terbaik saya dapat dalam camp ini ialah saya dapat berkongsi perasaan saya dekat fas kuliah. Itu saya meluah apa yang saya pendam selama ini, dan saya tahu bahawa saya memerlukan seseorang untuk saya meluahkan perasaan saya, masalah saya kepada orang yang saya percayai. Soalan kedua, best ke tak camp ni? Bagi saya best, seronok sebab banyak pengalaman yang saya dapat dan saya enjoy camp ini. Dah. Okey, soalan seterusnya, apa yang awak dapat daripada motivasi Sir Wan? Motivasi yang saya dapat daripada Sir Wan ialah seorang pemimpin haruslah mempunyai matlamat dan untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat membantu pelajar-pelajar lain dalam dunia kepimpinan. Soalan terakhir, apa ucapan kepada semua kawan-kawan bagi peserta camp kepimpinan 2025? Ucapan saya kepada kawan-kawan tim kepimpinan 2025 ialah teruslah belajar dan berusaha untuk menjadi seorang pemimpin dalam membantu rakan-rakan dan komuniti lain untuk mereka berjaya dalam dunia kepimpinan. Selain itu, teruskanlah motivasikan diri dan yakin bahawa tanggungjawab yang diberikan akan kita bawa bersama dengan jayanya. Apa pengalaman terbaik yang awak dapat daripada camp ni? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani Safia binti Muhammad Nazri. Apa pengalaman yang terbaik pada saya sepanjang camp ni? Selama 3 hari, banyak slot-slot yang telah ada sepanjang camp ni, daripada pagi sampailah malam. Yang paling saya suka adalah slot di mana api dalam gelap, di mana kita orang sama-sama akan pegang tangan untuk sambil tutup mata dan pegang tangan untuk sama-sama kami kongsikan cerita kami, apa yang kami pendam selama ni, dan juga ada motivasi daripada Pak Iwan yang sampaikan ada daripada kami yang menangis, dan itu memberikan saya rasa jarang ada di camp-camp yang lain. Okey, soalan seterusnya, apa harapan awak selepas tamat camp ni? Harapan saya sangat berharap bahawa tim READ akan datang lagi sekolah kami untuk membuat camp lagi. Walaupun dah saya tahun yang terakhir, tapi saya rasa adik-adik saya yang bawah ni memerlukan camp seperti ini. Saya rasa dia adalah big change lah, untuk peluang yang besar kalau orang yang tak dapat join ni sangat rugi. Okey, apa ucapan awak kepada semua kawan-kawan awak yang menyertai camp kepimpinan 2025? Okey, pada semua pemimpin yang berada di sini bersama saya pada hari ini, kenalah masa 3 hari yang kita lalui bersama-sama ni, ambil apa yang kita belajar, simpan dalam hati, sebab perkara-perkara yang kita dapat kat sini saya rasa tak akan jumpa kat mana-mana. Saya cakap sekali lagi, tak jumpa kat mana-mana. Adalah different kepimpinan. So jangan rasa macam itu best lah, kena nak balik lah. Tak boleh. Memang semua orang rasa macam tu. Yang ada kat sini semua rasa macam tu. So apa yang kita kena buat, ambil the nilai positif, apa yang pengurus, apa camp yang cuba sampaikan kepada kita. Tanya awak beberapa soalan tentang camp ni. Apa pengalaman terbaik yang awak dapat daripada camp ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.